Good morning. Sekarang pukul 8 lebih, pukul 9 kot. So, tada. Guess where I am? Sekarang stay dekat Singapore. Saya migrate dan bekerja di Singapore sekarang. For now. Pagi ni sekarang dalam pukul 9 rasanya. Kita nak kena night off day hari ni. Sehari je off day. Nak kena pergi MOM, the Ministry of Manpower, untuk buat work permit. Settlekan work permit, dapatkan SingPass. Singapore Pass is something like macam IC lah. IC dekat Singapore ni. Dia jalan kaki je. It's not like jalan kaki the whole time. Dia macam daripada rumah nak kena naik train around setengah jam juga untuk sampai MOM. Singapore ni kecil je. Kau pergi mana-mana, kau jalan kaki sampai. Diorang sangat menjaga. Diorang punya traffic light untuk pedestrian. Tak payah nak tekan button dekat tiang-tiang. Even tiang diorang ada button tu, tapi tak perlu tekan pun sebab diorang ada timing-timing diorang, memang diorang set pedestrian jalan. Macam tu lah. Nice kan? So sekarang ni nak tengah on the way cari train. Train Boon Keng. Lepas tu ada 4 stop untuk sampai ke MOM. Mak senang lah kedai mamak, tapi kedai Melayu lah. Nak dah jumpa kedai tu, tapi nak tak pernah pergi pun. Sebab malas. Sebab kedai ni adalah selepas rumah. Maksudnya nak balik kerja, nak akan jumpa rumah dulu baru jumpa kedai ni. So bila dah lalu depan rumah, Maidan like that. Ikan. Sepanjang nak dekat sini, hari ni dah hari ke berapa Hari ke 9 nak dekat Singapore. So far I can say it's safe for you untuk jalan sorang-sorang. Alhamdulillah. Setakat ni tak membahayakan. Tak, first sebab ini tepi jalan, terang, banyak orang. And then jalan nak pergi balik kerja pun okey. Ada jalan lalu ambil jalan kaki. Ada traffic light tepi jalan. So okey je. Sometimes terserempak dengan orang naik basikal. Sekejap guys, saya nak cari train station. Sekejap, MRT station. Saya buat video dengan korang. Naklah tersalah jalan. It's not lah tersalah jalan, terlepas simpang. It should be nak belok ke Serangoon Road. Sekarang nak dah sampai dekat Kempas Road. So it should be kedai Adam tadi tu. Sebelum kedai Adam tu ada simpang, and then it should be naik belok ke kiri. So kita cari balik jalan tu jap. Sekejap lagi nak ada korang. Okay. A few minutes later. That one guys, that one is Serangoon Road. See? Serangoon Road. So should be nak belok kanan tadi, belok kiri, tapi nak pergi terus. So train station might be ada sebelah sana lah. Jom. Ni semua pejam jalan kaki tengah tunggu turn nak jalan. Bandar diorang sangat bersih guys. That's one thing yang nak suka lah pasal Singapore ni. Sebab bandar diorang bersih and teratur. Singapore is one of the busy country, tapi jalan diorang tak berselirat macam Malaysia. But then there's something good about Singapore. But then hujan emas di negara orang, hujan batu di negeri sendiri, babe.
Kau pergi negara orang, kau kaya macam mana sekalipun, seronok macam mana sekalipun, negara kelahiran kau is the best. Malaysia is the best. I love Malaysia. Proud to be Malaysian, guys. Korang yang kat Malaysia patut bersyukur. Sebab life dekat Singapore is like apa yang korang pernah dengar pasal orang yang dekat Singapore somehow is true. For me kan, living here like a robot. No life. Seriously, no life. Sekejap lagi nak cerita, okay? So kita tunggu sini pula. Tunggu sini pula, guys. Kita pilih sini. Tada. Kita daripada sana. So kita tunggu sini pula. Dan kita dah melintas. This is EZ-Link. Dekat Singapore, kalau korang datang, korang nak guna public transport ke, bus ke, MRT ke, korang kena ada EZ-Link. Korang beli dekat 7E ke atau dekat diorang punya counter. Dia somehow dia like macam touch and go. Macam lah. So, sangat jimat. Okay? Korang kena ada EZ-Link. So, I think stesen kereta api tu depan ni je, MRT. Boon Keng MRT. So, we go here. Kalau korang biasa guna public transport dekat Malaysia, so should be easy here. Korang akan faham the flow. Mana nak tukar station, mana nak tukar station. But today, tak ada tukar-tukar station. Just this one train. Ada 4 station. And then akan turun. And jalan kaki 5 minit sampai dekat MOM. Okay, this one menuju ke Harbourfront. Kita kena pergi dekat ni, Clarke Quay. So 1, 2, 3, 4 station. So Clarke Quay ni tempat nak pergi MOM. So train dah sampai. Let's go. Just then. Sampai Clarke Quay. So tadi nak check dekat Google. Google Map. Dia say kita kena keluar exit E. You go. Aku ni dah lupa. Sabar jap. Settle. Confident je nya. Tapi confident itu perlu. Yes, kita kena keluar dekat exit E. Exit E, Boat Quay, Clarke Quay. Okay. So, tadi nak tengok map. Kita kena melintas 3 traffic light. Melintas lagi. Sabar. Boat E, Employment Pass Service Center. So, kita follow je cyber E. Okay. Dekat sini announcement dalam train diorang, even dekat dalam diorang punya station, ada bahasa Inggeris, bahasa Melayu, Indian, Chinese. Hebat kan? 4 bahasa. Kita 2 bahasa je, Melayu dengan English. So, where we need to go? Oh, naik atas lagi. Naik atas lagi. We out here. Anything nak adik korang, okay? Much later. 12 saat.
Akhirnya kita kena minta jalan depan tu pula. Dan kita dah sampai. Okay. Ada kereta, kita boleh melintas. Dah sampai. Bangunan ni sangat cantik tau guys. Dia balai polis lama. Cantik gila, warna-warni. And somehow this location reminds of Melaka River Cruise. Nak tahu kenapa? Korang tengok ni. Dia macam Melaka River Cruise guys. Singapore ada Melaka River Cruise. Tada! Sometimes diorang akan ada cruise. And see, you can see the Marina Bay there. And dia ada side tu, dia macam ada jalan-jalan lah macam kat River Cruise tu. Ada kedai-kedai makan. See? So nice. And now nak tak tahu nak kena pergi mana. Supposedly nak dah sampai either this building atau this building. Not sure. Actually nak dengan kawan. Kawan yang sama-sama kenal kat sini lah. Dia orang Ghana. Orang Ghana. Lelaki. Baru kenal. And then kita orang decide untuk sama-sama buat tarikh hari ni 12 Februari untuk pergi MOM. Sebab kalau tak nanti kita orang kebuntuan. Biar sesat-sesat sama-sama wak. Ha, macam tu. Nak rasa kat sini lah. Ya ke? Not sure. Kejap kita tengok Google Map. Guna map apa? Okay guys, nak dah jumpa. Actually it's the same place dengan tempat yang nak medical check up sebelum ni. Nak pernah cakap yang MOM ni dekat sini sebab nak pernah nampak masa nak medical check up nak jumpa MOM office. But then bila nak bagi tahu kawan sebilik, dia orang kata bukan. Ministry of Manpower Employee Pass Service Center. Dia kata bukan. So dia kata kat tempat lain. So let's go lah, kita pergi level 441. Nak tak tahu kawan nak dah sampai ke belum, but kita masuk je lah. Masuk je. So now kita kena naik atas. Nak tak tahu whether Zafri dah sampai ke belum. Sekejap lagi kita WhatsApp dia. Sebab dia jauh, rumah dia lagi jauh daripada Nat. Rumah dia nak ke MOM ni around 54-55 minutes macam tu. Daripada rumah Nat nak pergi ke MOM ni dalam 32 minit macam tu je. So dia agak lambat. Tadi masa nak tengah bersiap, Zafri dia dah keluar dah tunggu bas. Right now nak tak tahu dia dekat mana. Kita naik atas dulu lah. Dah sampai rumah. Dah sampai tempat kita. Ministry of Manpower Service. Tapi I didn't see Zafri. Zafri, where are you? Tunggu Zafri sekejap. Zafri tak reply chat ni. Okay. Tak apa, kita tunggu Zafri sekejap. Dadah. River Cruise Melaka. Nampak tu ada cruise. Macam kat Melaka kan? See? Menarik. Dan bangunan ni masa nak pergi dengan ibu dengan ayah, ramai gila turis ambil gambar kat bawah pokok sana tu. Kat bawah pokok tu ramai gila orang ambil gambar bangunan ni. Cantik dia warna-warni. Bila nak balik, nak search, it's like macam old police station. Cantik lah. Tak tahu lah dia sekarang museum ke apa, tapi ya, nice. Cantik. Zafri, where are you? So okay lah, ada lagi 15 minit macam tu. So kita tunggu dia. So sambil tengah menunggu tu kita bercerita ya. Okay, kenapa nak kata live dekat sini literally macam robot? Tak ada live sebab okay, this is based on my experience itself. Nak dah kerja semalam. Daripada first day nak berlapor diri kerja, start kerja dalam 4 Februari.
And then semalam is my last day, which is hari ke-8 nak bekerja. Baru nak ada off day sehari. 8 hari bekerja, 12 jam setiap hari. Masuk 8 pagi, balik 8 malam. Balik, tidur, bangun, betul bersiap pergi kerja lagi. 8 pagi, 8 malam, balik, tidur. Just dekat rumah tu hanya untuk tidur sahaja. Literally as simple as that life dekat sini. Tapi tak ada life lah. Kau memang hidup mati kau ke kerja. That's mean tak ada life. And as my supervisor I ada 4 orang. Tapi Nat dah pernah dengar cerita lagi daripada 2 side. Daripada 2 orang ni, yang seorang tu dia dah kerja 18 hari baru dia ada off day sehari. And then supervisor yang lagi seorang, dia dah pernah kerja sampai 40 hari baru ada cuti. Sebab dekat sini, company yang nak kerja ni for foreigner, tak tahulah foreigner dekat company lain, agent lain ke apa, tapi tempat yang nak kerja ni, as a foreigner kau kena kerja, kau kerja 6 hari 12 jam. And then off day kau hanyalah 4 hari dalam sebulan. So something like, kalau contohlah off day sehari je, sebulan ada 4 hari. So kalau sehari je off day, memang kau takkan dapat nak buat apa-apa pun. So macam maybe kau either kau tidur atau kau kena keluar ada urusan lain. Macam nak hari ni, nak kena keluar ada urusan, ada appointment dengan MOM. So literally macam tak ada respon, esok dah masuk kerja balik. Tapi ada orang cakap kalau kita ada plan macam nak balik kampung ke apa ke, kita boleh collect cuti tu. Macam nak cuti 4 hari straight, macam off day tu 4 hari straight boleh. Contoh macam kita nak off day 1, 2, 3 dengan 4 hari bulan, which is kita dah habiskan off day kita 4 hari tu kan. So kau boleh je lah balik kampung ke, nak balik Malaysia, nak pergi holiday sekejap ke apa kan, up to you. Tapi but then kau sakit lah 5 hari bulan sampai end of the month, 30 ke 31 hari bulan kau kena kerja non-stop. Tak ada cuti dah untuk kau. Macam tu. Kita orang ada annual leave, tapi annual leave prorate. Biasalah mana-mana company pun annual leave prorate. Nak masuk dah bulan 2, so nak dapat dalam 6.5 hari je annual leave macam tu lah. Tapi tak dapat lagi lah sebab nak belum sebulan bekerja. So sebulan dapat satu macam tu. So tak ada tak dapat lagi. So itu yang tak bestnya. Bila nak dekat sini, nak belajar appreciate kerja dekat Malaysia. Kerja dekat Malaysia, even kau kerja 6 hari, kau akan ada cuti 2 hari. Okay, so proud to be Malaysian. Tak tahulah, rasa Singaporean pun sama je macam kita. It's just rules untuk foreigner. Even foreigner dekat Malaysia pun kerja 6 hari 12 jam, betul tak? So adalah kita foreigner kan. So macam tu. Penat. Dia syarat dia dekat sini, kau kerja, kau jangan kira berapa hari dah kau kerja, and kau jangan kira bila kau nak off day. Kau kerja je. Macam nak tak fikir benda tu. Sedar-sedar ada 8 hari. You think it's impossible, but end up it's possible to happen. Kau kerja 8 hari no. Even kat Malaysia pun, kau kerja 6 hari pun kau dah merungut. Macam kau kerja 6 hari, lepas tu cuti sehari pun kau dah merungut. Kau dah argue dengan kau punya manager, kau punya supervisor kan. Dekat sini nak dah kerja 8 hari. Memanglah tak sehebat my supervisor lah. Not yet. 8 hari nak bekerja, tak ada request, tak ada argue kenapa tak ada cuti, kenapa tak boleh nak cuti. So from impossible to possible. Actually kau boleh je nak buat. Kau boleh je nak kerja more than 6 days. Kau larat tak larat macam tu je. Macam honestly, it's tiring kerja dekat Singapore. It's tiring. Flow kerja alhamdulillah nak dah faham flow kerja. Cuma penat lah. 12 jam 12 jam kau kerja, 12 jam tu juga kau berdiri. 12 jam kerja tu ada 2 break lah, 2 kali break. So should be okay je lah kot kan. As for now, Nat still okay. Doakan Nat terus kuat dekat sini. Bond Nat ada dalam setahun. So we'll see. Anything can happen. That's my word sekarang ni. Anything can happen.
how far you plan, sejauh mana you plan, aku plan nak stay dekat Singapore, nak kerja kat Singapore until 2029, 2030. Aku dah duduk dekat Singapore dalam 3-4 tahun, nak kumpul saving and everything. You can say that. You can plan that, but don't forget Allah also plan. So anything can happen. Boleh jadi maybe 6 bulan lepas tu nak dah kena balik. Boleh jadi nak kerja habiskan bond nak dah balik. Boleh jadi habis je bond nak dapat peluang kerja lain, rezeki lain dekat Singapore ni, dekat company yang maybe lagi stable, yang kerja 5 hari, 2 hari cuti, yang ada banyak annual leave, yang boleh stay JB. Mungkin nak akan stay lama lagi dekat Singapore. Anything can happen. That's my words lah. Macam doa yang baik-baik. Okay. So kita tak boleh nak cakap lebih-lebih pun. Anything can happen. Nak keep repeat benda tu. Kau plan lah. Kau dengar orang plan macam tu, macam ni kan. Kau even kau diri kau sendiri, kau nak plan pun, kau macam plan, tiba-tiba kau terhenti dekat tengah jalan tau. Sebab kau akan back to your words. Anything can happen. Macam tu. So kita follow the flow je sekarang ni. Doa is still doa. Doa is the power untuk kau ubah takdir kau. Macam tu. Takdir tu milik Allah, tapi doa tu milik kita. So dengan doa, insya-Allah Allah boleh ubah takdir kita. Selagi ada jalan, selagi ada rezeki, then kau boleh je nak ubah takdir kau. Tapi Allah nak tengok kau punya doa. Allah nak dengar kau punya doa. Allah nak tengok kau punya usaha macam mana. That's apa yang nak belajar. So for me, appreciate to be Malaysian. Selama ni kerja 6 hari tu, it's nothing. 6 hari, lepas tu kau off day 2 hari. Kau off day 2 hari tu kau boleh berjimba dengan kawan-kawan. Kau boleh hang out, kau boleh balik kampung, kau boleh huha-huha. While you dekat sini, kau kerja 6 hari, off day kau sehari, kau tak boleh nak buat apa-apa. Kau tak ada kawan-kawan dekat sini. Kau nak pergi huha-huha pun tak ada geng. And kau just fikir 8 hari nak kau dah kerja 8 hari. Kau dapat off day sehari, kau nak buat apa? Mestilah kau nak tidur. Kau nak melepek je kat atas katil. Kau nak tengok movie. Kau nak main phone. Nak baring je, kau lepak. That's all yang kau boleh buat pun. Macam tu. That's my 2 cents. InsyaAllah mental dengan fizikal kena kuat lah. Betul lah orang cakap. Fizikal, mental kena kuat. Terus dari baru melintas, tak sempat nak tunjuk kat korang. So, and my next plan selepas ni, insyaAllah kalau settle urusan ni cepat, nak dengan Zafri plan nak masuk JB sekejap, nak cari barang. And honestly, banyak barang Malaysia tak ada dekat Singapore ni. Okay. And then kau nak belanja dekat Singapore, mahalnya. Mahal. It's not lah mahal. Dia sama je macam Malaysia. Tapi kau jangan convert lah. Rules dekat sini, kau belanja, kau jangan convert. Kau jangan convert. Macam hari tu, my first purchase, my first shopping, my roommate lah, roommate Nat, dia suggest untuk Nat pergi value dollar, VALU, lepas tu simbol dollar tu. Dekat situ like banyak barang-barang Malaysia kat situ. And then dia murah, like $1, $2 macam tu. Kalau dekat Malaysia macam serius lah, RM1, RM2 je. Macam tu, like that. Dia rules dia jangan convert je. Kalau kau convert, malah $1 bersamaan dengan RM3. Macam tu. Ada masa hari tu nak shopping, nak beli sabun basuh baju, nak beli ubat gigi. Kau tahu ubat gigi nak jumpa berapa? Nak jumpa 70 sen $. Ubat gigi 70 sen $. Kat Malaysia kau dapat ke ubat gigi 70 sen? Saiz sama je macam ubat. Saiz macam biasalah, medium size tu. Not small, not big, dia medium. 70 sen je nya. Postpodent, brand Postpodent. Lepas tu nak beli sabun basuh baju 1.9 kilo dalam $4 je. So total nak beli barang, nak beli plastik sampah, ada beli makanan and air sikit, botol air, 100 plus. Tahu total nak bayar berapa? $15 je. Bersama macam like RM15 je. Kau beli barang banyak-banyak macam tu, RM15 je. Kau jangan convert lah. Jangan convert duit Malaysia. 15 kalau duit Malaysia 15 kali 3, berapa? 40 lebih. Macam sama, lebih kurang je lah.
But Zafri, are you serious? Nak baru dapat notification daripada Zafri. Dia kata dia might be sesat. Astaga, dia ni ikut map mana? Dan aku kena tolong dia kah? Sabar jap. Much later. Urusan kita orang dah settle. Kita kena pergi Dhoby Ghaut balik. Lepas tu tukar pergi NS. Naik train NS 17 stop untuk pergi ke Woodland. That one is Zafri. Kita orang bawa backpack sebab kita orang nak pergi JB. Nak beli barang kat JB. So kita orang bawa backpack. Zafri. Okay, train dah sampai. Urusan kita orang tadi kejap je. Kejap sangat urusan kita orang. So kita nak pergi ke Woodland. Okay, tukar train dekat Dhoby Ghaut, one station. A lot of boring math later. Hi guys, kita orang dah sampai Causeway Point dekat Woodland. Plan nak turun Kranji, tapi kita orang tengok Woodland ada untuk stop untuk bas. So kita orang just tengok-tengok. And then sekarang kita orang tengah cari kedai Singtel. Ni kot eskalator ni, ni atas. Ni level berapa? Tak tahulah level berapa guys. Kita cuba jalan-jalan explore bilik lagi kan. So yeah, kita orang nak cari Singtel. Singtel is telco, one of telco dekat Singapore ni untuk kita orang tukar daripada daripada tourist SIM card kepada permanent SIM card. So kita orang dah settle dekat MOM tadi, kita orang nak buat SingPass. So bila dah ada SingPass kita boleh nak permanently. Saya kopen tadi. Okay, dia dekat level 3 lot 14. Sekarang kita baru dekat level 2. Kita cari eskalator lagi ni atas. Macam best je. Kos punya mall. Jom kita cari. So harap-harap settle lah kat sini. So nanti kita akan settle nombor. And tadi ada Maybank. Nak ingat nak pergi tanya Maybank sekejap. Dia ada berapa deposit untuk buat buka akaun bank Maybank. Plan nak pakai Maybank Singapore. Tak senang. Maybank tu Maybank. Maybank Singapore tu transfer pergi Maybank Malaysia. Dia tak ada transfer fee. Currency je lah berubah but it's okay. Kita tanya je dulu. Kita survey-survey. Tak tahu lah company bagi ke tak buat bank lain. Oh ada popular. Oh that one. Singtel shop. So kita pergi tanya dia orang. A little longer than a few minutes later. Naik train balik tadi. And now daripada Woodland kita orang turun ke Kranji pula. Sebab Woodland tak ada bus Causeway Link yang direct masuk JB. Nanti kita tukar bus leceh. So kita orang naik balik train, turun dekat Kranji. Kita orang ambil bus Causeway Link. So nanti dia akan terus bawa kita masuk JB lah. Either JB Central atau Larkin. Setting. Jom kita cari salah. Kena berpusing-pusing macam ular. Padahal nak pergi sini je pun depan mata. Kena jalan jauh depan sana. Lepas tu pusing. Saya naik bas. Yeay, masuk Malaysia. Lapar tak? Kita makan kat Malaysia lah. Selamat datang ke JB Central. Hi Malaysia, I'm back. What kind of siren?
Now, kita orang tengah jalan kaki cari Giant. Tak tahulah kita orang ikut jalan yang betul ke atau aja jalan lain, tapi jauh. It's okay. Kita orang dah sampai Giant. Now sekarang kita orang tengah lunch. Makan nasi lemak dengan air kelapa. Zafri dia ambil fresh orange. Dia ambil lunch set dekat dia Uncle Jack. So after this kita berpecah sekejap cari barang masing-masing. Hopefully ada semua barang kat sini, InsyaAllah. So jom makan dulu. 2 hours later. Saya dah shopping barang saya. Shopping kat Giant, and then Zafri ada bag dia tu, backpack dia penuh juga. So sekarang kita orang tengah tunggu bas kat depan Giant. Tengah tunggu bas J30 untuk balik pada JB Central. And then kita ulang balik benda yang sama lah. Kita akan masuk daripada JB Central, lalu custom, and then masuk Woodland and everything. So back to normal life. Esok kena masuk kerja awal lagi. Tak tahu dapat rekod sampai bila video ni sebab bateri phone dah habis. Tadi nak beli power bank tapi mahal sangat. Dia macam compare to Shopee lagi murah, so tak jadi beli. Tengoklah kalau sempat nak sambung vlog ni nak akan sambung, tapi kalau tak sempat sampai sini je lah nya. Okay. Back to Woodland. Back to our normal life. Sekejap je. Sekarang baru pukul dekat pukul 3. Balik ni rehat. Lepas tu tidur. Esok kerja. Sampai Kranji. Dah dalam Singapura balik dah. Nak balik. Nak sekarang dekat Kranji. So sekarang ni kena pusing. Nak kena turun dekat Dhoby Ghaut ni untuk naik NE6 ni. Si siapa tu? Zafri dia dah balik dah. Rumah dia di sini je. So tadi nampak dia lalu kat jalan atas depan ni. Dia nak jalan kaki balik rumah. Untunglah rumah dekat kan. Kitanya jauh lagi. Kena tukar-tukar train lagi. Jom. Later. On the way balik nak singgah sini Adam Corner. Beli makanan dulu sebelum balik. Kalau rumah tak ada nak keluar lagi dah. Lalang kat satu jalan. Jom. Dan nak order nasi goreng Pattaya dengan watermelon juice RM12.5. Jangan convert no. Syarat dekat sini kau jangan convert. RM12.5 ibarat standard je lah dekat Malaysia tu kan. RM12.5 makan minum. One of the nearest, we can call it Mama kot, Adam family seafood corner. Dekat je 9 minit jalan kaki daripada rumah. Rumah Nat dekat sana. Ni rumah Nat dekat tu. Jejantas tu, sebelah Jejantas tu je. Sebelah itu Jejantas, rumah Nat sebelah situ. Dekat situ. Tapi kitanya malas nak jalan wak. So dah lalang keluar ni. Actually tadi nak daripada sempang depan tu, supposed nak ke kanan, tapi dah lalang dekat je dekat sini kan. Lepas tu tak ada makanan, tak ada untuk makanan dinner lagi. Dah tak makan lagi. So macam beli je lah sekali. So nanti sampai rumah, mandi, makan, dan bolehlah tidur, tengok movie ke kan. That's all. Untuk hari ni dah settle. Dengan MOM dah settle work permit. SingPass semua dah settle, cuma tunggu dia punya proses dalam masa 2 hari baru siap, and then diorang akan hantar semua tu dekat company, and then company akan pass to us. Ingatkan tadi kita orang nak settlekan phone number from tourist to permanent number, tapi tak jadi juga sebab SingPass kita orang belum activated. Dia kena 2 hari at least, and then bank pun tak settle juga sebab kita orang tak ada SingPass dah ada, pasport dah ada, IC ada,
deposit pun dah ada. Kita orang tak ada alamat rumah. Proof alamat rumah tu tak ada. So kita orang kena minta dengan HR alamat hostel kita orang, like proof. Sebab kita orang mana dapat bill ke anything. So kita orang kena ada proof address, home address tu. So contact HR, HR tak respon lagi. So kita tengok dulu apa yang jadi. Oh, dia crowdednya kat sini. And my nasi Pattaya and watermelon juice. Ayolah kita pulang. Destinasi terakhir. Kita pulang. Pulang. Lepak. Esok sudah kerja. Ada masa tak ada cuti pun. But fun lah tadi. Dapat masuk Malaysia. Jalan-jalan. Nampak barang-barang Malaysia. Nampak RM balik. Okay, dah sampai rumah saya. So that's all for today's vlog. Dah lama dah tak buat vlog. So dah rasa sampai sini je. That's my life as a foreigner in other country. Negara jiran kita, Singapore. So I hope you guys enjoy with this video. Thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Take care of yourself. Korang doakan Nat okey kat sini, okay? Doakan Nat kuat dekat sini. Okay, bye guys.